Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahran dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahran dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahran dahirin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersambung kita hadis Nabi SAW bagi Syahdu Al-Fatani, Kashful Ghummah. Sambungannya muka surat 62. Itu ya, no? Sambungannya pada kata maka berkata kedua kawan nakir itu baginya, bagi mukminin, atau juga dikatakan wali Allah yang mati, yang mana ia berada dalam kubur. Adapun perkara yang lepas yang menceritakan sifat munkar wa nakir, matanya seperti kilat, suaranya seperti guruh, taringnya seperti tanduk lembu, seperti paham, seperti. Kemudian menceritakan tentang sabar, yang mana sabar itu menghalang daripada puak-puak azab yang datang untuk mengazabkan jasad ia dalam kubur. Baik, sambungannya, apabila selesai dah daripada membicarakan tentang sabar yang menghalang azab bagi jasad ia dalam kubur, maka berkata kedua malaikat munkar wa nakir itu baginya, bagi mukminin yang berada dalam kubur, atau juga dikatakan wali Allah. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Siapa Tuhan engkau, apa agama engkau, dan siapa Nabi engkau? Maka berkata ia, mukminin, Rabbi Allah wahdahu la syarikalah. Tuhan aku Allah, wahdahu la syarikalah, hal keadaan tunggal ia, la syarikalah, tidak sekutu baginya. Wal islamu dini wa Muhammadun nabi wa huwa khatamun nabiyyin. Wal islamu dini, dan Islam itu agama aku, wa Muhammadun nabi, dan Muhammad itu nabi aku, wa huwa, dan iaitu Muhammad khatamun nabiyyin, ini kesudahan segala nabi-nabi, dialah yang terakhir. Itu orang panggil jawab orang mukmin dalam kubur.
Apabila ditanya akan dia man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, itu adalah jawapan dia. Maka berkata, siapa berkata? Maka berkata malaikat, apa baginya, bagi mukminin dalam kubur? Telah benar engkau. Telah benar engkau. Jadi Munkar wa Nakir, dia tidak letakkan. Maka berkata keduanya, kalau keduanya Munkar wa Nakir, dia hanya kata berkata. Maka kembali ia kepada salah satu daripada dua malaikat Munkar ataupun wa Nakir. Munkar berkata kepada mukmin dalam kubur, telah benar engkau. Hak jawab tu siapa? Hak jawab tu malaikat juga. Di antara keduanya lah Munkar ataupun wa Nakir. Telah benar engkau. Kau ni adalah benar. Bila ditanya dapat dijawab, maka ditolakkan, yakni diluaskan oleh keduanya Munkar wa Nakir akan dia akan mukminin, kuburnya akan kuburnya. Kubur yang sempit, Munkar wa Nakir luaskan dia. Daripada hadapannya dan di belakangnya dan di kanannya dan di kirinya. Daripada pihak kepalanya dan daripada dua kakinya. Luas belakang. Kemudian berkata keduanya Munkar wa Nakir, tilik di atas engkau. Tilik di atas, tengok ke atas. Maka menilik ia mukminin ataupun juga katakan wali Allah, orang yang sebenar-benar taat akan Allah. Maka menilik ia. Maka tiba ia terbuka kepada syurga. Maksudnya nampak syurga. Tengok atas, kalau kita iktibar mendongak ke atas, nampak syurga. Tu. Maka berkata kedua Munkar wa Nakir bagi mukminin, inilah tempat kamu ya wali Allah. Isyarat ini mana? Ini syurga. Inilah tempat kamu ya wali Allah, ini syurga. Tatkala adalah engkau taat akan Allah. Ini tidak berhajatlah kepada mensyarahkan sesuatu yang lebih, kerana ini adalah cerita daripada Nabi SAW. Baik, demi Tuhan diri Muhammad dengan tangannya, tangan Allah, dikendaki tangan Allah ni perkuasa Allah. Kena takwil lah sesuatu perkataan yang zahir yang memberi kesamaran, ditakwilkan tangan itu adalah perkuasa Allah ataupun kudrah Allah. Demi Tuhan diri Muhammad dengan tangannya. Tangan siapa? Yakni tangan Allah. Dikendaki tangan Allah, yakni perkuasa Allah, kudrah Allah, berkehendak Allah. Itu takwil begitu. Bahawasanya sampai kepada hatinya, hati mukminin. Sampai apa? Bayan, suka. Hati mukmin nak duduk dalam kubur tu, sampai kepada hatinya suka, yang tiada terbalik selama-lamanya. Maksudnya apa dia? Tiada terbalik, tak patah balik dah. Dengan mana suka, bertambah suka, bertambah suka. Nun, nampak syurga. Malaikat pun berkata, inilah tempat kamu, syurga. Sukalah tengok syurga. Baik. Itu tiada terbalik, maksudnya bertambah-tambah suka. Suka ia itu sampai kepada hatinya. Suka-suka tu. Belum dia mati pun dia suka dah. Suka
ia akan Tuhannya. Menzahirkan apa yang perbuat itu adalah pekerjaan amal taat. Suka. Bertambah kuat buat amal, bertambah kuat buat amal. Itulah keadaan yang sampai kepada hatinya, tiada terbalik selama-lamanya. Bertambah suka apabila ia melihat akan syurga. Kena suka dululah, sebelum mati kena suka dulu. Itu orang panggil muafakat. Sebelum mati bagi ada suka. Suka apa? Suka mengerjakan amal ibadah serta taat. Maqam doa, moga-moga Allah Ta'ala sampaikan pada hati kita itu suka yang tiada terbalik-balik selama-lamanya apabila memperlihatkan akan kita itu akan syurga. Dalam kubur pun boleh tengok syurga, tapi tak boleh masuk syurga lagi, boleh tengok. Baik, maka kata Munkar Nakir, tilik olehmu di bawah engkau. Tilik olehmu di bawah engkau. Tengok di bawah. Tadi suruh tengok di atas, ini suruh tengok di bawah. Maka menilik di bawahnya, bawah mukminin, yang pada pihak bawah. Maka tiba-tiba ia terbuka kepada neraka. Maksudnya Allah Ta'ala memperlihatkan ia kepada neraka. Maka berkata kedua malaikat Munkar Nakir, hai wali Allah, lepaslah engkau daripada ini. Isyarat lagi, lepaslah engkau daripada ini neraka. Lepaslah, kau lepas dah pada neraka. Tempat engkau itu adalah syurga. Neraka ni bukan tempat engkau. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung pada yang lepas tu, pada muka surat 61 yang mana riwayat Abu Yu'la dan Ibni Abi Dunya, sambungan had situ. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Tuhan yang diriku pada tangannya, tangan Allah, ini tangan Tuhan, yakni berkuasa Allah, bahwasanya sampailah kepada hatinya, hati mukminin, ataupun juga dikatakan wali Allah, orang yang sebenar-benar taat akan Allah, tatkala demikian itu suka. Tatkala demikian itu suka yang tiada terbalik selama-lamanya. Dua kali dia sebut, tapi ejaan dia berbeza. Tadi tiada terbalik dengan ta, hak ni dengan qaf. Hak tula cuma tulisan. Tiada terbalik selama-lamanya, maksudnya sama juga, suka bertambah suka. Kali yang pertamanya tengok syurga, suka dah. Kemudian tengok neraka, kemudian dikatakan baginya ini bukanlah tempat engkau. Bertambah suka lagi. Kerana apa tambah suka? Ini bertambah yakin ia bahawasanya syurga itu adalah tempatnya. Itu tiada terbalik. Baik, dan dibukakan baginya, bagi mukminin di dalam kuburnya 77 pintu kepada syurga. Dan datang dia akan mukminin, baunya bau syurga. Duduk dalam kubur pun dah bau syurga. Dan sejuknya sejuk syurga. Sambaran sejuk daripada syurga tu sampai masuk kepada kuburnya, boleh rasa. Hingga dibangkit Allah dia akan mukminin daripada kuburnya, hingga dibangkitkan. Orang panggil hari kiamat kelak. Maksudnya senantiasalah ia berada dalam kubur. Kuburnya luas, baunya harum, bau syurga. Dia bilang sejuknya sejuk syurga, sejuk yang
menyedapkan. Sejuk yang menyedapkan. Bahasa syok lah, bahasa tersyok. Baik, katanya, kembali balik kepada Abu Yu'la. Katanya, kata Abu Yu'la, sambungan lagi riwayatnya. Dan berfirman Allah Ta'ala bagi Malikil Maut, pergi olehmu kepada seteruku. Maksudnya hak selesai yang kita sebut tadi ni, yang mana Allah Ta'ala ceritakan Malikil Maut pergi kepada hambanya yang mukminin, juga dikatakan wali Allah. Tiap-tiap sesuatu tu ada lawan. Ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Ada hamba yang Allah Ta'ala kasih, ada hamba yang Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala murka, itu adalah seteru. Maka firman Allah Ta'ala bagi Malakul Maut, pergi olehmu kepada seteruku, maka datangkan olehmu, hai Malakul Maut, dia akan seteruku kepada aku. Buat main sini. Tu. Maka bahasanya telah aku luaskan baginya pada rezekinya, dan aku pakaikan dia dengan nikmatku, bagai-bagai nikmat. Maka enggan dia. Tu. Dia tak mau menggunakan rezeki yang luas di atas jalan yang baik. Tak mau pakaikan segala nikmat di atas jalan taat, malaikat maksiat. Dia ambil juga rezeki, dia pakai juga nikmat Tuhan yang Tuhan bagi, tapi maksiat. Jadi di atas jalan maksiat. Itu Allah Ta'ala murka. Tinggalkan, dikatakan seteru. Semua rezeki itu, semua rezeki Tuhan belaka. Kalau nikmat tu, semua nikmat daripada Tuhan belaka. Tapi yang mempergunakan rezeki dan juga nikmat itu di atas jalan maksiat, itu seteru. Malaikat maksud dia akan daku, maka datang akan daku dengan dia. Buat main sini. Kalau bahasa kita ni, buat main sini, seteru aku. Soalnya aku seksakan daripadanya pada seteru aku hari ini. Buat main hari ni nak seksa dia. Sebut kata hari ini tak sampai lagi Yaumul Qiyamah. Ini baru saat tempoh tamat umurnya, tempoh ajal pun nak seksa dah. Maksudnya sebelum sampai hari kiamat diseksa ia dalam kubur. Tu hari ini, bukan hari yang lagi akan datang. Jadi hari ini. Kalau mati hari ini aku seksa. Maka pergilah Malakul Maut kepadanya, kepada seteru. Ini seteru Allah. Maka pergilah kepadanya, kepada seteruku, ini seteru Allah, Malikul Maut, oleh Malikul Maut. Tu. Dia itu jadi fa'il. Pada yang terlebih benci rupa yang dilihat akan dia, akan Malikul Maut. Yang terlebih benci rupa yang dilihat akan dia, akan Malikul Maut, seseorang daripada manusia. Maksudnya oleh seorang daripada manusia. Maksudnya rupa Malikul ni bodoh, menakutkan, menggerunkan. Itu rupa Malikul Maut. Dia pergi kepada seteru Allah nak cabut nyawa di dalam keadaan rupa yang ganas. Bahasa katanya ganas, ia menakutkan. Kalau seseorang daripada manusia tengok, tersangat bencinya. Itu rupa Malikul Maut. Yang terlebih benci rupa yang dilihat akan dia, akan Malikul Maut, oleh seorang daripada manusia. Sekali-kali baginya, bagi Malikul Maut. Tengok sekali benci, tengok sekali benci, tengok sekali benci.
Dia kena koma. Tan sekali-kali itu kena koma. Dia habis itu. Tak dia terlajak kan. Kemudian kita ambil semula. Ambil semula. Baginya, kalau orang mengaji ilmu nahwu ni nampaklah, sebab itu adalah khabar muqaddam. Baginya bagi malakil maut, ambil situ balik. Baginya bagi malakil maut 12 mata. Dia ada 12 mata. Dan sertanya serta malakil maut besi yang daripada api. Lagi banyak durinya. Dan sertanya serta malakil maut 500 daripada malaikat bawa tentera. Dia ada tentera dah, 500 tentera daripada malaikat. Dan tiap-tiap seorang daripada mereka itu hak 500 daripada malaikat itu nuhasun tiap-tiap seorang dalam hal 500 itu, tiap-tiap seorang pada mereka itu semua kali nuhasun. Apa dia nuhasun? Nuhasun ni apa? Asap daripada kepala api. Mula api keluar tu dia keluar asap. Lagu mana rupa Allah alam. Asap duduk kepala malaikat ke mana Allah alam. Dia kata perkataan nuhasun ni asap kepala api. Asap kepala api ni gimana kalau kita cucuk dia berasap. Tu di dunia kan, tak ada lebih lagi ya. Tapi dalam tu dia nampak macam ada titik jim. Titik seperti huruf jim. Kalau bacaan najasun, kalau najasun dengan mana kotor ataupun najis, najasun. Di sini la'alla sawab nuhasun. Ni Nahabak kata sifat bagi malaikat nak 500 ni, sifat dia ni asap. Tu kepala api. Kadang-kadang orang putih dia buat filem tu, mereka percaya orang panggil sifat-sifat malaikat. Itu sebab dia pun boleh buat filem-filem tu. Buat gambar, video, filem lah. Buat cerita. Buat gambar setan, buat gambar malaikat. Tu orang kafir. Tapi tak beriman juga. Baik, dan bara api Jahannam serta dengan 500 malaikat itu, bara api Jahannam, dan serta mereka itu 500 malaikat itu cemeti daripada api neraka. Cemeti ni kita kata apa cemeti? Cemeti ni macam ekor pari, kita kata ekor pari tu kan. Tu cemeti, ada berdaya orang. Kalau tongkat dia kerah sepenuhnya. Cemeti ni tempat pegang tu kerah, hak lain tu semua lembut. Daripada api neraka. Kali tibai berapi. Yang menyala-nyala. Cemeti daripada api neraka yang menyala-nyala. Tu. Maka dipukulnya akan dia. Maka dipukulnya akan dia akan seteru, yang diseteru Allah oleh malakil maut dengan demikian besi itu. Besi pada api. Satu pukul yang masuk tiap-tiap durinya yang daripada besi itu pada asal tiap-tiap merumahnya, pada asli tiap-tiap rumahnya. Besi yang mana besi daripada api neraka yang banyak duri. Besi tu hak malakil maut pegang, kali dia godam seteru Allah apabila sudah sampai tempoh ajal.
Maka duri-duri yang ada pada besi itu menyusuk pada rumah. Berapa banyak rumah pada tubuh besi itu masuk ke belakang. Dan segala oratnya sampai tembus pada orat. Kemudian dah masuk pada rumah sampai kepada orat, maka dipulasnya. Dipulas pula. Waktu azab tu nak mati, tak mati lagi. Tak mati lagi. Kena dah. Maka dipulasnya akan sebagai pulas yang sangat. Ini sebut seteru ni, seteru Allah. Keadaan nak habis nyawa dia. Itulah keadaan dia. Kena katuk, kena pulas. Lalu kita ada sebut pulas kan. Tapi apa yang tercetera di sini, duri daripada tongkat besi masuk pada rumah sampai kepada urat, kemudian baru dipulas. Tu kalau kita kopek buah durian tu, kita tojoh pisau masuk kepada paksa dia, kemudian kita pulas terpongkah, terbuka tubuh durian kan. Hak ni orang tak tahulah azab dia macam mana. Kena percaya, kena yakin. Bila percaya, yakin, barulah ada gemar nak melakukan taat. Tu memaksakan diri untuk melakukan taat dan memaksakan diri untuk meninggalkan maksiat. Itu orang panggil hasil daripada percaya dan juga yakin. Baik, maka ditanggalkan rohnya. Ditanggal. Jawi tu. Silap baca jadi ditinggal. Kita buah baris lah senang. Jawi pun buah baris. Maka ditanggalkan. Quran hak mula-mula dulu pun tak ada baris. Kemudian dibariskan. Hingga kan disebut tulisan Osmani buah baris. Ada baris, ada tak ada baris. Jawi orang tanya boleh buah baris? Boleh buah baris. Supaya baca tu bunyinya kena. Maka ditanggalkan rohnya daripada bawah kuku dua kaki. Cabut roh kot tu, maka dilontarkannya akan roh pada dua tumit. Cabut roh kot dua kuku bawah kaki, masuk kot tumit. Tu dia. Mana tu? Try tengok. Nak try tak boleh no. Roh bukan masa kita ambil buang. Roh masa pekerjaan malakul maut. Cuma kita rupakan pada akal. Tanggalkan rohnya daripada bawah kuku dua kaki, maka dilontarnya akan roh pada dua tumitnya. Cabut buh kot tumit. Tu. Maka mabuklah aduullahi. Maka mabuklah aduullah. Apa dia aduullah? Ini seteru Allah. Masa tu dia mabuk. Sebab pada ketika itu terazab dirinya. Dikatakan mabuk. Sebut kata mabuk jadi tak torah. Sebab apa tak torah? Sebab apa mabuk? Kerana sakit. Tu. Maka mabuklah aduullah. Ini seteru Allah. Tatkala itu. Tengoklah isyarat yang belakang itu akan sebagai mabuk. Dan memukul oleh malaikat akan mukanya muka seteru Allah. Dan duburnya, dubur seteru Allah. Katok muka, katok dubur. Dengan demikian cemeti itu. Cemeti. Katok bedai. Kemudian maka ditanggalkan rohnya daripada dua tumitnya. Cabut roh daripada dua tumit. Maka dilontarnya roh pada dua lututnya. Bila lontar roh tu pada dua lutut pula.
Maka mabuk aduullah, mabuk pula. Mabuk. Mabuk ni orang yang terazab lah, tinggalkan tak torah. Orang mabuk memang kelakuan dia tak torah. Tak torah orang hak mabuk. Mabuk hak di dunia ni sembang seorang-seorang. Mabuk dia tak torah. Titi duk ada elok dia pergi terjunan parit. Tu tak torah. Banyak kalau kita contoh-contohkan mabuk kan dengan makna tak torah kan. Orang suruh sembang hal dia elok, dia sembang hal orang, tu pun mabuk kan tu. Tu pun mabuk kan. Dia tak torah. Tu. Belah kita perkataan tak torah ni semua reti belakang kan, tak torah kan. Belah pantai timur tak torah, depan Penin. Apa dia tak torah? Ada tahu buah gorah. Baik, seterusnya maka mabuk adullah akan sebagai mabuk dan memalu, yakni memalu ni memukul oleh malaikat akan mukanya dan duburnya dengan demikian cemeti. Kemudian dihelakan, dilentangkan dengan cemeti kepada pinggangnya. Pinggang seteru Allah ni. Kemudian demikian itu pula hingga kepada dadanya, dihela ke dada pula. Kemudian demikian itu, demikian daripada pinggangnya, kemudian hingga kepada dadanya, hingga kepada lehernya, dihelakan cemeti. Kemudian maka dihamparkan demikian nuhasun. Dua perkataan yang sama. Tadi pun nuhasun, ini pun nuhasun. Itu yakni nuhasun, asap yang nyata di kepala api itu. Itu dia ada tafsiran. Apa dia nuhasun? Asap yang nyata di kepala api itu. Jadi disebut 500 malaikat itu, daripada mereka itu nuhasun. Tu nuhasun. Apa dia nuhasun? Di bawah ni lebih jelas dia sebut asap yang nyata di kepala api itu. Maksudnya kepala asap ni, kepala asap pada api. Dan bara api Jahannam di bawah dagunya. Kok mana? Apabila dihelakan cemeti daripada pinggang sampai ke dada, sampai ke leher, sehingga nyata, tu kita bayangkan situ, hingga nyata kan asap. Apabila dihelakan cemeti itu, nampak kata cemeti itu pun daripada neraka. Apabila dihela apalah dihela. Dihela ni kalau kita tok heret itu pun mana dihela dah. Tidak dengan mana memalu, tidak dengan mana memukul, dihela ya. Ataupun kita sebut dilentang. Tu. Baik, dan bara api Jahannam di bawah dagunya. Kemudian maka berkata Malakul Maut, keluar olehmu hai nafsu. Ruh tak keluar lagi. Itu baru pekerjaan permulaan. Ruh tak keluar lagi, tak cabut habis lagi. Maka berkata Malakul Maut, keluar alihmu hai nafsu yang mal'un. Mal'un. Apa dia mal'un? Nafsu yang dilaknat. Hawan duk kata wala'un lah ni, jangan duk kata wala'un. Makna dia pun laknat juga. Haram mendoakan seorang itu jauh daripada rahmat Tuhan. Laknat, wala'un, mal'un, makna dia sama. Dosa peri je. Dosa peri. Siapa nak dosa peri, angkat tangan. Semua orang tak mau no. Tapi mulut tu mendatangkan dosa bagi dirinya, tangannya mendatangkan dosa bagi dirinya. Sebut bila itu Malakul Maut kata kepada seteru Allah,
Ai nafsu yang mal'un, nafsu yang dilaknat. Kepada samumin, kepada samum, artinya samun, angin yang panas daripada api. Api mana? Api yang lulus. Sebut tak api yang lulus, maksudnya api yang darah. Mana api yang darah? Angin dia pun, panas dia pun darah juga. Api yang lulus dia kepada lubang rumahnya. Api yang lulus ia api kepada lubang rumahnya, panas. Itu kita panas sampai lubang rumah. Dan kepada hamimin, yakni air panas yang sangat panas. Dan kepada zillin yahmum, yakni kepada asap yang sangat hitam, tiada sejuk seperti bayang. Asap yang hitam, tiada sejuk seperti bayang. Lagu mana no? Bayang. Dan tiada mulia. Tiada mulia. Perkara tersebut al-mazkur ataupun al-mazkur tiada mulia. Itu semuanya adalah azab bagi seteru Allah. Adapun mulia, Allah Ta'ala memuliakan hamba-Nya yang soleh, orang mukmin, ataupun juga katakan wali Allah, masa sejuk ya, masa wangi ya. Ini bukan, ini azab. Ruh tak keluar lagi pun sudah terazab. Tiada mula, artinya elok pelihatan. Kena baca elok jadi mulia. Kita baca dengan perkataan elok pelihatan. Maksudnya pelihatan dia pun tidak mulia. Maksudnya elok pelihatan. Tengok pun takut. Elok pelihatan, tengok pun takut. Bukan di atas suka, tetapi di atas takut. Maka apabila diambil oleh malaikat maut akan rohnya, cabut roh, baru keluar. Kata roh itu bagi jasadnya. Kita Nabi. Bila roh keluar saja, roh kata bagi jasadnya, jazakallahu anni syarran. Yakni membalas Allah akan dikau. Jazakallahu, membalas akan dikau oleh Allah, anni, daripada aku, syarran, kejahatan. Tu roh pun tak mau duduk pada jasad yang jahat. Itu sebab roh tu berkata jazakallahu anni syarran. Moga-moga, ni pun doa juga. Moga-moga membalas akan dikau oleh Allah anni pada aku syarran, akan kejahatan. Contohlah bahasa kita, lagi mana aku duduk kali ngaku dia jahat. Tu. Padahal roh pun tak tahu. Kerana kena azab bukan jasad saja, sekali dengan roh. Roh pun kena azab. Tapi roh membenci akan jasad sehingga kan dia berkata jazakallahu anni syarran. Roh pun benci. Tu. Sebab apa roh benci akan jasad? Kerana sudah terdahulu sebut, kerap kali kita sebut, kerana roh itu sudah mengaku Allah itu Tuhan. Roh itu sudah mengaku akan melakukan taat tu pada alam roh. Dah mengaku dah. Apabila dimasukkan roh itu pada jasad, dia jadi berubah. Itu sebab roh ni pun tak suka pada jasad. Tapi nak buat mana? Di atas kehendak Tuhan, di atas pekerjaan Tuhan, muafakat roh dengan jasad bersatu. Tak boleh buat apa. Sehinggalah sampai ajal tempoh, barulah terpisah. Lalu ni kita ada roh kan? Ada roh. Roh keluar je, terpisah. Terpisah buat sementara. Masuk dalam kubur, masuk balik roh. Azab pula dalam kubur, roh serta dengan jasad.
maka adalah engkau segera dengan daku kepada maksiat. Roh kata pada jasad, oh tu, engkau segera dengan daku pada maksiat, suka buat maksiat akan Allah Ta'ala, dan lambat dengan daku pada taat akan Allah. Nak buat taat ni lambat, makngut. Bahasa kampung tadi makngut dia. Nak buat amal pun makngut. Tak laju, duk galit. Maka sebenarnya telah binasa engkau dan binasa aku. Hang pun binasa, aku pun binasa. Tu panjang lagi kisah dia. Maka kita berhenti kat itu, dan berkata jasad bagi roh. InsyaAllah yang lagi akan datang kita sambung kat itu. Dan berkata jasad bagi roh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ahkina fid din wa bimna juta bahar sanata wa nubuwata ala samawati wal ard walhamdulillahi rabbil alamin.